Jadi nikmat yang paling besar di dalam syurga nanti adalah nikmat melihat Allah SWT. Benda-benda yang gaib ni tidak ada yang boleh menentukan ketepatannya melainkan Allah SWT. Sebab tu antara nikmat yang paling besar apabila seseorang tu masuk ke dalam syurga ialah nikmat dia melihat Allah SWT. Dalam syurga nanti nikmat yang paling besar selepas semua nikmat-nikmat yang lain, selepas orang tu dah dapat air, dah dapat pakaian, dah dapat harta, dah dapat semualah kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga, Allah SWT tanya, ada lagi ke nikmat yang tak? Semua orang tak nak jawab dah sebab banyak sangat nikmat yang telah dapat, makanannya semua dah ada. Jadi nikmat yang paling besar di dalam syurga nanti adalah nikmat melihat Allah SWT. Sebenarnya itu dia akan menjawab persoalan-persoalan ataupun perbincangan-perbincangan yang berlaku di dunia sekarang ni. Adapun di dunia ni kita biarkan ahlinya berbincang, biarkan ahlinya membahas, biarkan ahlinya mendalami ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ni, termasuk saya sebagai orang awam, cukuplah sekadar apa yang kita imani sebagai yang kita sebut sebagai rukun asas. Kita beriman dengan kewujudan asas-asas ni dan kita beriman tentang adanya asas-asas ni dan kita beriman bahawa benda-benda ni yang paling penting memberi kesan kepada amalan kita.